Sabar. Okay. Tak apalah Kak, start esok. Okay, nak start dah ni, okay? Okay. Kalau abang dah ready, tekan lonceng, tunggu saya kira baru start, okay? Mega 5 burger 5 biji menang 1000 gokba ada lagi ke? Mega 5 tu 500 korang. Bukan 1000, iaitu Mega 10 1000. Yang gokba tu untuk Hotaka Challenge ni. Okay, dah ready tekan lonceng dulu. Belum. Oh yeah. Mega 5 1000. Jangan start lagi. Okay. Mega 10 1,500. Okay, saya salah cakap sebab saya yang lama macam tu punya. So korang saya betulkan balik Mega 5 1000, Mega 10 1,500. Yang gokba tu untuk Hotaka Challenge sahaja. Okay. Kau tak nak golban nak duit boleh? Ha? Kau tak nak golban nak duit boleh? Kita bagi dua. Okay. Dalam kiraan 1 2 3 Start. Okay. Tiga je Kak. Kekak burger abang tu. Ya, 3 je. Ini yang Hotaka Challenge. 3 burger. Saya ulang balik. Yang 5 burger 1000. Yang 10 1,500. Cheeseburger 500. Ya. Pedas ke? Ya, pedas. Pedas sangat ke? Ya, pedas sangat. Yang dekat Jalan Gombak. Bukan Gombak ke Setapak ni? Mening lah aku Sedap pula aku tengok. Sedap. Try datang makan. Bagiku yang suka pedas, mungkin pedas lagi melihatmu dengan yang wah, dia berkata-kata pula dalam ni. Berapa harga satu burger? Kalau spicy deluxe belas-belas lah saya rasa. Tak ingat lah. Mana Kak? Saya tak boleh tunjuk. Abang tepi bagi saya makan. Cheeseburger berapa minit? Cheeseburger 8 minit. Buat macam Moisaka bang. Sebelah tangan air, sebelah tangan burger. Cepat sikit habis. Pedas tahap berapa? Itu saya tak tahu. Kedah bila Kak nak ada? Tu saya tak tahu. Nanti saya tanya Cik Nordin ya. Apa ni, tak aci lah kalau air 3 burger 1. Senang betul nak menangnya yuk. Alah, jom.
1 minit 30 saat lagi. Stop. Tekan lonceng bang. Okey korang, abang ni